Jadi ekosistem ni bukan sekadar ada iPhone terbaru di sebelah tangan dan juga MacBook Pro di sebelah kiri tangan kita. Jadi lebih daripada itu, ekosistem Apple ni umpama macam akaun iCloud yang jadi otak utama, pusat kawalan yang buat semua peranti anda daripada telefon, tablet, laptop, jam tangan dan juga sampai ke orang panggil earpod tu, earpod boleh berfikir serentak, berhubung antara satu sama lain dan juga bekerja sebagai satu unit yang sangat bijak. Bayangkan semua peranti anda macam ahli band yang bermain dalam nada yang sama, irama yang kena dan juga menghasilkan harmoni yang indah. Kalau dalam dunia Android ni anda boleh guna apa-apa jenama kan. Contohnya macam Samsung, Xiaomi, Oppo, Google Pixel, semuanya ada keunikan masing-masing, tapi selalunya mereka ada bahasa yang berbeza-beza. Umpamanya mereka main muzik tapi kadang-kadang lain kunci ataupun lain genre. Apple pula berbeza. Dia cipta semua pergagasannya ataupun hardwarenya dan juga perisian softwarenya untuk bercakap dalam bahasa yang sama. Daripada A kepada Z. Dah tak ada lagi istilah tunggu kejap. Saya hantar guna WhatsApp dulu ya. Lepas tu anda buka laptop, lepas tu download, lepas tu extract and then kita upload semula kepada email kita, baru boleh buka. Aduh, kita dengar pun macam dah penat lah, banyak betul stepnya kan. Dengan Apple, semuanya bergerak di udara. Pantas, lancar, automatik, seolah-olah semua peranti itu hanyalah sambungan daripada satu fikiran. Inilah yang membuatkan pengalaman menggunakannya macam terasa sangat lancar, macam lebuh raya tanpa halangan.